Sebelum memulakan perbandingan budaya Malaysia dan Thailand, kami singgah di Masjid Krista yang menjadi salah satu ikon pelacuran di Terengganu. Masjid ini melambangkan keindahan seni bina Islam serta menunjukkan bagaimana agama dan budaya saling mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia. Kristen salah satu muncul tanda terkenal di Malaysia. Islam merupakan agama persekutuan dan memainkan peranan penting dalam membentuk budaya, nilai serta cara hidup masyarakat Malaysia. Seni bina masjid yang unik ini mencerminkan identiti negara yang kaya dengan warisan budaya dan kepelbagaian masyarakat. Selepas mengunjungi Masjid Kristal, kami meneruskan perjalanan menuju ke destinasi seterusnya. Sepanjang perjalanan kami dapat melihat suasana dan kehidupan masyarakat setempat yang mencerminkan keunikan budaya di Malaysia. Setibanya kami di Masjid Terapung, sebuah masjid yang terkenal dengan kedudukannya yang unik di tepi laut, selain menjadi tempat ibadah, masjid ini turut menjadi simbol keharmonian masyarakat Malaysia yang berbagai kaum dan agama. Nilai hormat menghormati serta toleransi yang diamalkan menjadi antara aspek penting dalam budaya masyarakat Malaysia. I'm so proud to follow you day and night, you sacrifice, let us from the... Masjid ini juga menyediakan pelbagai kemudahan untuk para pengunjung dan jemaah seperti mesin air minuman, kawasan rehat serta kemudahan lain yang memberi keselesaan kepada orang ramai. Penyediaan kemudahan ini mencerminkan sikap prihatin dan budaya masyarakat yang mengutamakan kebajikan serta keselesaan pengunjung. Sebagaimana kita tahu, masjid ini sebagai pusat beribadah. Pada pengetahuan Cik, apa lagi fungsi masjid ni terhadap masyarakat? Okey. Berpandukan soalan adik ni tak. Masjid ni sebenarnya banyaklah program-program mana pada masyarakat sekitar ni lah. Contohnya mana tempat-tempat carnival depan tu tak. Lepas tu tempat-tempat yang kedua dari segi pancongan lah. Pancongan ramai orang datang sini, riadah apa sebelah sana tak. Dan kalau mana dari segi mana kepada masyarakat sekitar ni dia ada ibadah korban. Tak, dia buat sini lah, ibadah korban bagi daging apa sini. Apa tu? Itu je. Okey. Setakat itu inilah jawapan pakcik ni, iaitu saya boleh simpulkan adalah masjid ni bukan saja tempat beribadah, akan tetapi dia tempat menyatukan semua masyarakat, tak kira bangsa dan agama. Sekian, terima kasih. Okay. Seterusnya, kami berkunjung ke Masjid Wadil Husin di Teluk Manak, Thailand. Masjid ini terkenal dengan seni bina tradisionalnya yang unik kerana kebanyakan strukturnya diperbuat daripada kayu tanpa penggunaan paku yang banyak. Keistimewaan masjid ini menunjukkan kemahiran pertukangan masyarakat terdahulu yang masih dipelihara sehingga kini. Di dalam masjid ini juga terdapat pelbagai kitab-kitab lama yang menjadi bukti perkembangan ilmu dan pendidikan Islam di kawasan tersebut. Seni bina dan warisan yang dipelihara ini mencerminkan identiti budaya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak membuat pakcik berkaitan tentang fungsi masjid. Saya nak soal pakcik,
apakah perbezaan fungsi masjid yang terdahulu dengan fungsi masjid pada zaman sekarang ni? Masjid dulu ni jadi orang zaman dulu ni masa buat ni jadi cerdik dah lah. Orang dulu ni jadi cerdik dah. Buat benda tu jadi hal lama. Itulah. Orang dulu cerdik. Apa kata Rasulullah kita dah cerdik. Kalau Rasulullah kita tak cerdik, tak siapa pun. Itulah orang dulu cerdik dah. Seterusnya, macam mana orang sekarang dia kena ambil iktibar macam seni bina masjid ni. Orang sekarang dia kena belajar macam mana seni bina masjid ni memberi maksud kepada orang yang datang. Berbanding dengan sekarang corak masjid kan dia macam terlalu moden dan kadang tak ada impak, maksudnya orang tak tahu pun macam masjid ke lah macam. Dalam ini masjid ni semua teladan orang manusia tu banyaklah mari duk ngaji nak ambil hak dulu sini bina binaan ni duk ambil hak dulu seperti sekolah Skudai sekolah Skudai Johor mari dah ngaji sini sekolah UIA Gomak mari dah ngaji sini kalau tak percaya ayah ni adalah bukti-bukti daripada sekolah luar-luar mari duk ngaji di sini adalah bukti. Ni sekolah Skudai. Sekolah UIA. Buku-buku dia mari duk ngaji sini. Dia buat ni semua. Perjalanan kami diteruskan ke Masjid Kerisik, salah sebuah masjid bersejarah yang terkenal di Patani, Thailand. Masjid ini mempunyai seni bina yang unik kerana dibina menggunakan batu-batu merah, menjadikannya berbeza daripada kebanyakan masjid lain di rantau ini. Selain keindahan reka bentuknya, Masjid Kerisik turut menyimpan sejarah yang panjang dan menjadi bukti perkembangan Islam di selatan Thailand. Melalui lawatan ini, kami dapat melihat bagaimana warisan sejarah dan budaya terus dipelihara sebagai sumber ilmu untuk generasi akan datang. Selepas itu, kami meneruskan perjalanan kami ke Masjid Songkla. Berbeza dengan masjid sebelumnya, kami berpeluang melihat keindahan seni bina bahagian dalam masjid ini. Reka bentuk dalaman yang kemas dan cantik memberikan suasana yang tenang kepada para jemaah. Selain itu, masjid ini juga terkenal sebagai lokasi pilihan untuk majlis perkahwinan bukan sahaja masyarakat tempatan, malah terdapat pasangan dari luar Thailand yang memilih masjid ini sebagai tempat untuk melangsungkan akad nikah. Keadaan ini menunjukkan bahawa masjid di Thailand bukan sahaja berfungsi sebagai tempat ibadah, malah turut menjadi pusat aktiviti masyarakat dan tempat berlangsungnya majlis-majlis penting seperti perkahwinan, sama seperti yang diamalkan dalam masyarakat Islam di Malaysia. Seterusnya, kami mengunjungi Pasar Payang di Terengganu yang merupakan antara destinasi popular pelancong dan masyarakat tempatan. Di sini, kami melihat pelbagai batik tempatan dengan corak yang menarik. Batik ini merupakan warisan budaya Malaysia yang masih kekal hingga kini. Selain itu, terdapat juga jualan makanan tradisional seperti keropok lekor dan keropok keping yang menjadi identiti negeri Terengganu. Keunikan ini menunjukkan kekayaan budaya Malaysia dari segi pakaian dan makanan tradisional. Menariknya, di Pasar Payang juga kedengaran azan berkumandang pada waktu solat yang mengingatkan pengunjung untuk berhenti seketika dan menunaikan ibadah. Seterusnya, kami meneruskan perjalanan ke Floating Market yang terkenal dengan suasana yang unik dan meriah. Di sini, terdapat pelbagai jenis jualan yang menarik perhatian pengunjung seperti cincin, barangan cendera hati dan aksesori kecil yang dijual di gerai-gerai sekitar kawasan pasar.
Di floating market ini terdapat pelbagai jualan makanan tempatan yang dijual dengan suasana yang meriah. Berbeza dengan di Malaysia, di sini tidak kedengaran azan berkumandang seperti di Pasar Bayang. Seterusnya, 7E di Malaysia yang menawarkan pelbagai jenis makanan dan minuman yang mudah didapati oleh pelanggan. Di sini, pilihan yang disediakan sangat luas dan menarik, serta semuanya adalah halal dan sesuai untuk pengguna Muslim. Ini menjadikan 7E di Malaysia lebih selesa dan diyakini oleh masyarakat tempatan dalam urusan pembelian harian. Berbeza dengan di Thailand, terdapat sesetengah 7E yang turut menjual produk seperti arak, menunjukkan perbezaan dari segi peraturan, budaya pemakanan serta cara sesuatu negara menguruskan keperluan pengguna mengikut masyarakat masing-masing.